Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha, semua rakan pentadbir Sekolah Kebangsaan Intan Perdana, guru-guru, staf sokongan serta murid-murid yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada kehadrat ilahi kerana pada hari ini kita dapat sama-sama meraihkan sambutan Hari Guru sebagai tanda penghargaan kepada jasa dan pengorbanan insan yang bergelar pendidik. Saya sebagai guru besar ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih saya kepada seluruh warga Sekolah Kebangsaan Intan Perdana atau IMPES di atas komitmen, kesungguhan dan keikhlasan semua guru dalam mendidik anak bangsa. Sesungguhnya tugas seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah beliau berusaha untuk membentuk akhlak, mencorakkan masa depan dan menjadi inspirasi kepada generasi pewaris negara. Tema Hari Guru tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara. Ini amat bertepatan dalam menggambarkan peranan guru sebagai tonggak utama pembangunan pendidikan dan kemajuan negara. Guru yang berkualiti akan melahirkan murid yang cemerlang, berdaya saing dan berakhlak mulia. Saya amat menghargai segala usaha dan pengorbanan warga pendidik yang sentiasa komited walau berdepan pelbagai cabaran. Semoga semangat kebersamaan, budaya kerja cemerlang dan kasih sayang dalam mendidik akan terus subur demi kecemerlangan sekolah dan kejayaan anak-anak didik kita semua sekali. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru, terutama guru-guru dari Sekolah Kebangsaan Intan Perdana. Teruslah mendidik dengan penuh dedikasi dan menjadi insan hebat yang sentiasa disanjung masyarakat. Guru Bitara Nadi Negara. Sekian, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Cikgu Rosmawati, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di IMPES yang begitu komited, berdedikasi dan bertanggungjawab dalam mendidik anak-anak di IMPES ini. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua guru-guru, warga pendidik di IMPES yang begitu bertanggungjawab dalam mendidik dan menerapkan nilai-nilai jati diri kepada anak-anak kita di IMPES ini. Saya mendoakan semoga semua para pendidik di IMPES ini diberi kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam terus menjalankan tugas sebagai guru yang lebih cemerlang, lebih baik pada masa akan datang. Saya mengucapkan selamat Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Guru Besar, barisan pentadbir, guru-guru, staf sekolah serta murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama meraihkan sambutan Hari Guru yang penuh bermakna pada hari ini. Saya selaku guru penolong kanan pendidikan khas ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik yang sentiasa tabah, penyayang dan berdedikasi dalam mendidik anak-anak murid. Tugas seorang guru adalah amat mulia. Lebih-lebih lagi dalam mendidik murid berkeperluan pendidikan khas, sesungguhnya setiap usaha dan perhatian diberikan oleh guru-guru menjadi sinar harapan kepada murid dan anak-anak istimewa ini untuk terus berjaya dan berdikari. Okey, tema Hari Guru pada tahun ini adalah Guru Bitara Nadi Negara. Amat bertepatan dengan guru merupakan insan yang terpenting dalam membentuk generasi masa depan tanpa mengira latar belakang dan keupayaan murid. Maka lahirlah pemimpin-pemimpin, doktor, arkitek dan sebagainya.
Okay, saya amat berharap komitmen yang diberikan oleh semua guru dalam memastikan murid-murid mendapat pendidikan yang terbaik, kondusif serta peluang untuk menyelahkan potensi diri masing-masing. Semoga kita semua terus diberikan kekuatan, kesihatan dan keikhlasan dalam menjalankan amanah sebagai pendidik. Akhir kata, sebagai seorang guru, saya amat menghargai semua guru yang ada di seluruh dunia. Selamat Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara. Sekian, terima kasih. Cikgu, aku masih ingat waktu dulu. Aku cuma kosong tanpa arah tuju. Kau datang isi satu persatu. Huruf jadi kata, kata jadi ilmu.